Mereka mengamalkan putaran ekosistem antara mereka sahaja. Beli sesama sendiri dan jual pada seluruh dunia. Tapi kita di Malaysia, sayur pun import dari luar. Bukan kita tak boleh tanam sayur. Lepas tu bila nak beli, tiada kesedaran nak beli pada orang Islam. Kita bukan nak suruh beli jet. Barang asal je pun takkan tak boleh nak ikut. Lebih 60% kekayaan ekonomi di Malaysia dimonopoli oleh syarikat asing. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin kekal orang kita. Kami kini mempunyai solusi dan formula supaya kekayaan ekonomi dapat dikongsikan bersama. Kami telah mulakan projek awal bagi memulakan semula ekosistem ekonomi Islam yang baru. Alhamdulillah, Malakat Mall berjaya menyatukan sumber pembekalan dan pembelian dalam satu pasaran. Ramai usahawan Muslim kini berpeluang berniaga di dalam mall. Sasaran kami adalah untuk membangunkan 100 Malakat Mall dalam masa 10 tahun. Apa yang anda harus lakukan? Spend, Unite, Fund. Spend, membeli dari peniaga sesama Muslim, gelombang BMF. Kedua, Unite, bersatu menjadi ahli co-PPIM. Fund, melabur secara bulanan di dalam co-PPIM. Co-PPIM memerlukan dana yang besar bagi membina ekosistem ekonomi Islam yang baru. Tidak mungkin kita akan menang pada platform dan undang-undang yang dimiliki oleh syarikat asing. Pengguna adalah pemilik kekayaan ekonomi. Ini merupakan perjuangan jihad ekonomi. Kitaran ekonomi yang biasa kita gunakan secara harian kini hanya perlu dilaksana bersama co-PPIM. Pelaburan minima RM100 sebulan sahaja mampu menjayakan misi. InsyaAllah dividen 8% hingga 15% akan diberikan buat semua pemegang share. Buat anda, misi ini mungkin terlalu besar, namun ianya tidak mustahil untuk dilakukan. Sebarkan video ini. Yakinkan kawan-kawan anda. Doakan kita berjaya.